Hari ini hari Sabtu, pukul 10.17 pagi. Inilah kondisi keadaan PPIM. Kami tengah membuat gadget-gadget untuk perkemahan kami. Saksikanlah. Yes. Takut nanti masuk panas juga kan? Chicken. Hampa basuh ni, hampa buang apa? Balutan anduh yang pertama adalah anduh lengan. Anduh lengan berfungsi untuk menyokong lengan yang cedera atau patah, mengurangkan pergerakan pada bahagian lengan dan bahu dan mengurangkan kesakitan dan mencegah kecederaan supaya tidak menjadi lebih teruk, dan ia juga digunakan untuk kecederaan pada tangan, pergelangan tangan, lengan bawah atau siku. Anduh yang kedua adalah anduh kepala. Ia berfungsi untuk menutup dan melindungi luka pada kepala, membantu menghentikan atau mengurangkan pendarahan, menahan balutan luka supaya tidak tertanggal dan melindungi kawasan kecederaan daripada kotoran dan jangkitan. Anduh yang ketiga adalah anduh lutut. Ia berfungsi untuk menutup dan melindungi luka atau kecederaan pada lutut, membantu menahan balutan pada tempatnya, mengurangkan pergerakan lutut yang boleh menyebabkan kesakitan dan memberi sokongan sementara kepada sendi lutut yang cedera.
Ikatan yang pertama adalah ikatan buku siling. Ikatan ini adalah untuk menggabungkan dua tali yang berbeza tetapi sama saiz. Ikatan yang kedua adalah ikatan tindih kasih. Ikatan tindih kasih berfungsi untuk membuat gelun tetap yang tidak menjerut dan digunakan untuk menyelamat atau menarik mangsa. Ini merupakan ikatan tindih kasih. Melalui ikatan tindih kasih, gelung itu tidak akan mengecil walaupun dikenakan beban. Ikatan yang ketiga adalah simpul manuk. Ikatan manuk adalah berfungsi untuk memulakan atau mengakhiri sesuatu ikatan pada tiang, kayu atau pancang. Ia juga digunakan dalam pembinaan gadget perkemahan dan mudah dibuat dan dapat mencekam pada objek silinder. Ikatan bunga getik ini adalah untuk menggabungkan dua tali yang tidak sama saiz. Ini ikatan bunga getik. Ikatan yang kelima adalah ikatan belik lucut. Ikatan belik lucut berfungsi sebagai ikatan sementara yang mudah dilucutkan dengan satu tarikan. Ia digunakan untuk mengikat haiwan, peralatan atau objek secara sementara. Ia juga sesuai apabila ikatan perlu dibungkus dengan cepat. Ini belik dia. Lucut. Okey. So itu saja daripada saya. Terima kasih.